QR saya scan. Lepas tu masuklah WhatsApp web yang mana saya dapat tengok dia chat dengan siapa. Okay, lepas tu baru 2 hari Mansuri kita orang gaduh 2 hari dia tak. Dia biasa jenis yang macam hari-hari period. Asyik nak gaduh. Tapi dulu aku jenis yang penyabar sikit lah. Okay, tak apa, layan. Tapi aku terdetik nak buka WhatsApp web. Okay, tapi sebelum aku nak buka WhatsApp web tu, aku ada chat seorang member aku ni, member yang rapat lah. Aku ajak keluar esok siang tu. Aku ajak keluar, lepas tu dia cakap dia busy kan, sebab dia nak settlekan assignment ke benda lah. Lepas tu tak apalah, biar. Lepas tu dapat tahu dalam WhatsApp web tu ex aku ni rupanya chat dengan member aku. Member aku ni masa dia cakap busy tu, rupanya dia dah ada plan nak pergi keluar dengan ex aku ni. Dia dah Kawan makan kawan. So yang tu pun ada ni. Tambah Tapi ni tak adalah bukti ke apa. Ini aku yalah dulu